tahap surgaku. Tangismu jujur, kau cukup sempurna. Seperti kini kita berpeluh, kau masih selembut dulu. Halo. Angah dah minta maaf pada Long. Sebenarnya Angah dah lama tahu benda ni. Angah malu ke? Ngaku Alung sebagai abang. Tak, Long. Bukan macam tu. Cuma perasaan serba salah yang membantas lidah Angah untuk berterus terang. Jadi Aisyah sebenarnya dah tahu semua ni. Tapi Alung jangan marahkan dia. Dah berkali-kali Aisyah suruh Angah bersemuka dengan dia. Cuma Angah yang tak berani, Long. Nah, Alung tak salahkan Angah. Alung terima kasih kat Angah sebab Angah berani mengaku hubungan kita. Cuma Alung tekilan adik Alung selama ni. Ada kat depan mata Alung. Kalau Angah yang takut pada diri sendiri. Dan Angah terlalu sayang pada keluarga Angah. Kasih sayang tu tak salah. Lagipun selama ni dia orang dah curahkan segala-galanya untuk Angah. Halo. Maafkan Angah. Dah lah. Alung minta satu je. Kita balik jumpa ibu, Segala-galanya dah selesai. Tak sampai 2 minggu lagi adik akan berangkat ke luar negara. Kenapa cepat sangat, Daddy? Boleh tak? Dah janji, kan? Dan Daddy dah puas bersabar. Dan Daddy takkan tewas dengan Alam. He can't take you from me. Sebenarnya Daddy tak kisah sangat pun pasal adik, kan? Daddy cuma takut kehilangan abang. Seperti yang Daddy pernah cakap, Daddy ada kuasa untuk buat keputusan. But this is unfair. Soal adil atau tidak bukan ceritanya yang novelis. Tapi jangan jadi manusia munafik. Kalau adik engkar arahan Daddy, Daddy tidak akan teragak-agak untuk menyusahkan hidup Adam. Asfah sekali. You wouldn't. Oh yes, I will. And you know that. Masuk. Tuan. Tuan, saya datang ni, saya nak bagi balik cek Tuan ni. Secara selok Tuan bagi cek ni dekat siapa-siapa yang lebih memerlukan. Ya, semua dalam dunia ni gilakan wang. Kau pula tolak rezeki. Ini bukan rezeki saya, Tuan. Ini rasuah untuk saya lupakan kasih hati saya. Saya takkan terima benda-benda macam ni. Saya akan balik kampung. Tapi saya janji, saya akan datang balik untuk Aisyah. Kau takkan dapat jalan semudah itu. Jalan dah pun terang depan mata saya, Tuan. InsyaAllah. Satu hari nanti kami akan bersatu balik.
Kenapa awak pandang saya macam tu? Tudung saya tak elok ke? Ya tak? Tudung okey. Cantik. Yalah, orang cantik pakai apa pun cantik kan. Kenapa awak datang jumpa daddy saya tadi? Tak ada apa. Saja. Saya nak dia lupakan kisah lama kan. Yalah, dah lepas tu lepaskanlah. Saya pun dah lama maafkan dia. Dah lah awak. Awak tak payahlah nak bohong dengan saya. Saya dah cukup kenal dengan awak. Awak, walau apa pun tanggapan daddy saya pada awak, perasaan saya tak akan ubah. Sama lah. Yalah, tambah-tambah lagi awak dah susah payah tolong saya cari Asfar. Cik dunia ni kan? Awak? Cakap. Tak apa, awak dulu. Sebenarnya saya nak beritahu awak yang saya nak balik kampung. Ya? Saya nak kongsi dengan ibu berita gembira ni kan. Dan aku kena berani bertegas dengan keputusan aku sendiri. Kalau Daddy marah sekalipun, aku kena hadapi juga. Allah minta satu je. Kita balik jumpa ibu Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Alun dah balik. Betul saya sedih ya. Namus. Bu. Alun nak jumpa Angah lah. Hah? Betul loh. Ya Allah, syukur Alhamdulillah. Betul sedih ya. Apa jaminan yang kau boleh bagi dekat aku? Yang aku takkan ulang apa yang kau buat. Rai tahu Alun susah nak maafkan Rai. Tapi tolong, bagi Rai satu je peluang. Aku benci betul orang suka pura-pura. Terutama sekali orang tu sakit hati ibu aku. Kau tahu kan? Rai sanggup buat apa je. Apa je. Untuk tebus semua dosa Rai kat ibu. Sebenarnya, ibu yang bersalah dalam soal ni. Sebab ibu yang pisahkan kita sekeluarga. Kalau Alung sayangkan ibu, Alung tolong Kak. Maafkan adik. Boleh. Tapi dia kena buktikan kata-kata dia. Kalau tak sampai mati pun Alung takkan maafkan dia, Bu. Rai janji pada Rai akan berubah demi keluarga kita. Rai janji. Terpancar sudah cahaya. Awak, saya dah jumpa segala-galanya awak. Tapi dalam hati saya masih lagi ada kekosongan. Dan bagi saya awak seorang je yang boleh isi kekosongan tu. Yalah, setiap raja ada permaisuri dia, bumi ada langitnya. Jadi putera ni kenalah ada puteri dia. Kenapa awak gelak? Saya tak habis ayat saya lagi. Lama tau saya susun ayat ni. 3 hari 3 malam tau awak gelak pula. Saya dah duduk macam ni dah. Sorry, saya minta maaf. Duduklah.
awak 3 hari 3 malam. Hati saya pula mula bergodak sejak pertemuan pertama kita. Ini ibarat hati saya, Wak. Saya nak awak simpan hati saya ni dan awak sarung dia 3 masa. Bro? Long, bekal. Abang pergi kebun jap, eh? Elok sangatlah tu. Dah naik semak dah kebun tu, ibu tengok. Itulah. Okey, bang. Along bijak, eh? Long, Ya. Angah bila baliknya? Nonsense! I can't believe it. Finally. This is a decision, huh? As takkan terus-menerus hidup dalam rasa kesal, Daddy. It's not supposed to be like that! It is supposed to be, Daddy. Dan Adam tahu hubungan kami. What? Semakin lama kita menyimpan rasa besar ni, semakin itulah kita dihimpit rasa bersalah. Dan ianya tak memberikan apa-apa makna pun, Daddy. Asfal lupa ke? Siapa yang membesarkan Asfal? Asfal lupa ke? Siapa yang menatang Asfal bagai minyak yang penuh ketika pertama kali Asfal datang ke sini? Asfa akan ingat jasa-jasa Daddy. Dan Asfa akan bawa sampai mati. Tapi sebelum Asfa mati, Asfa terpaksa mencari asal-usul Asfa. Ini adalah tanggungjawab Asfa. Daddy kesal sangat. Betul juga. Hubungan dan darah daging membezakan sekali-kali. Angah ada telefon Alung. Dia cakap nanti dia akan balik. Ya, Long. Ya Allah, syukur. Ibu rasa hidup ibu dah lengkap dah, Long. Alhamdulillah, Bu. Lagi satu, Bu. Alung nak cakap pasal bahagian duit Alung. Alung dah fikir masa-masa dah, Bu. Memandangkan sekarang ibu pun dah tak ada masalah. Keadaan sekarang pun Alhamdulillah semua dah okey. Alung nak ibu guna duit bahagian Alung tu untuk ke Mekah. Long, sebenarnya duit tu ibu... Long, Rai minta maaf, Long. Sebenarnya semua duit tu ibu dah serahkan pada Rai. Bu? Rai tahu Rai tamak. Memang salah Rai. Rai terpengaruh dengan arwah Mama. Sampai Rai ketipu. Long, ibu dah reda dan dah maafkan adik. Ibu harap Alung pun macam tu, ya? Rai tahu. Rai balik sini, macam-macam masalah timbul. Rai minta maaf. Rai menyesal sangat. Demi Allah, Long. Rai nak tepuk semuanya tu, Long. Alung, tolonglah, Long. Bagi Rai masa. Percayakan Rai. So, semua dah selesai? Your flight lah masih 2 hari lagi. The daddy sendiri akan hantar adik ke airport. Just to make sure you won't change your mind. Ingat, perjanjian tetap perjanjian.
Abang, tak bolehkah abang tukar rancangan? Sebagai seorang ibu, Anis merayu, bang. Semua orang punya impian. Bukankah impian saya itu murni? Saya nak tengok anak saya berjaya. Tapi dialah satu-satunya anak kita, bang. Kenapa kita mesti berpisah dengan dia? Janji itu adalah satu kepastian. Dan kita harus patuh dengan keputusan kita sendiri. Tapi takkan tak ada belas kasihan dari abang. At least do it for me, please. Dek, abang dah buat keputusan. Abang nak balik kampung. Nak tengok ibu kandung abang. Ya ke? Alhamdulillah, akhirnya Allah berikan juga petunjuk pada abang adik seorang ni. Nak ikut sekali? Nak juga. Tapi Adik jangan risau. Nanti abang akan cuba pulihkan hubungan adik dengan ibu. Alah lagi pun, adik kan bakal nanti ibu, kan? sebenarnya abang, sekiranya adik tak berkesempatan untuk jumpa ibu lagi, abang titipkan salam kasih sayang adik pada ibu. Adik, kenapa adik cakap macam ni? Tak ada apalah. Kenapalah aku rasa tak sedap hati pasal adik ni? Siapa? Hello? Bu. Angah, Bu. Anak ibu. Bu, maafkan Angah, Bu. Angah baru pulang sekarang, Bu. Angah minta maaf dengan ibu, Bu. Ku tatap surgaku, tangismu jujur, kau cukup sempurna. Long? Angah? Hah? Angah? Angah, anak ibu? Ya, Bu. Along? Angah? Ya Allah, minta maaf. Tahu, Angah ni bukan anak kandung Tuan Zaidi. Tapi kerana rasa terhutang budi, Angah terpaksa pendamkan perasaan Angah untuk cari ibu, cari Along dan juga cari adik. Tapi tak apa, hari ini Angah rasa Angah lah anak yang paling bertuah sekali kat dunia. Ibu yang bersalah. Kalaulah ibu tak berputus asa dulu. Bu, dah tu. Kan kita dah janji dah kan. Kita tak nak cakap masalah hal lepas. Ana, adik, ibu minta maaf sebab dah bertahun hidup ibu pisahkan kasih sayang ibu dari korang berdua. Bu, ibu tak salah pun. Dulu kan ibu susah. Tak ada siapa nak takdir macam ni pun.
Terima kasih. Ibu harap kamu berdua tak berdendam pada ibu. Tak, Bu. Tak ada. Angah tak pernah pendam perasaan tu. Walaupun ketika itu umur Angah 7 tahun, Angah dapat rasakan betapa peritnya keluarga kita bila ayah tak ada. Ngah, Bu. Allah tak pernah abaikan perasaan kita. Tak pernah. Dah bertahun-tahun kita sabar. Jadi, inilah hadiahnya. Cuma Alung harap lepas ni kasih sayang kita sebagai keluarga takkan putus lagi dah. InsyaAllah. Bentar sedih lah Dah. Aku umpama lilin terus terhangat. Walaupun Daddy tak suka, Mami tetap bagi restu hubungan adik dengan Adam. Entahlah, Mami. Walaupun ku terbakar, Tak tahulah sampai bila Daddy nak berdendam dengan Adam tu. Dia tak tahu ke sebenarnya dendam dia itulah yang pisahkan dia dari abang. Adik ada rahsiakan sesuatu dari Mami. Maksud Mami? Anak Mami yang Mami kenal, seorang yang tegas, seorang yang tetap pendiriannya. Tapi kali ini adik kalah dengan Daddy. Adik turut saja cakap Daddy. Kenapa? Cukuplah sekarang Mami tahu yang adik buat semua ni untuk kebahagiaan semua orang. Mami bangga dengan adik. Kau dah rosakkan segala-galanya, Adam. Kau rampas kasih sayang anak-anak aku padaku. Asfa, kenapa kamu rosakkan hati Daddy? Di manakah letak kesetiaan kamu pada Daddy? Saya rindu sangat pada awak. No, saya pun rindu sangat kau. Awak rasa cinta kita kesampaian tak? Awak juga macam tu. Bukan hati saya dah memang dekat awak ke? Awak takkan berubah hati kan dengan saya? Sayang? Sejauh mana pun kita terpisah, cinta saya tetap ada pada awak sampai bila-bila tahu. Awak jangan cakap yang tu lah. Antara kita insya-Allah tak ada perpisahan. Fikir yang baik-baik tau. Ya Allah, awak. Apalah rahsia Allah pada jodoh kita ni? Yang terbaik sayang. Awak janji pada saya yang awak akan jaga cinta kita sampai bila-bila. Kerana Allah. Saya janji. Awak, sebenarnya ada sesuatu yang saya perlu sangat beritahu awak. Tak lama lagi Daddy akan... Daddy tolonglah, please. Daddy, please. From now on, no more Adam. Adik benci Daddy!
Adik benci! Hello? Nah. Hai, kalau setakat tengok nombor je, tapi tak call tak guna tau. Kalau nak call Zri tiba-tiba putus pula bila Alam call balik. Tak dapat pula. Kenapa ni, ada yang tak kena ke? Biasanya adik tak akan letak panggilan macam tu je. Nak lagi Alung yang call. Tak. Aisyah tak macam ni sebenarnya. Dia tak macam ni. Tak, tiba-tiba Alung rasa macam tak sedar hati pula. Alung, adik tu susah nak berlaku curang. Tak payah bimbang lah. Alung cintakan Aisyah sangat tau. Sangat-sangat. Sedetik perubahan dia Alung boleh rasa. Alung, tak payah nak ikut perasaan sangat. InsyaAllah, tiada solusi nanti dia akan telefon Alung balik. Bang, abang dapat tak handphone Anis? Your phone? Ada sama saya. Ada dengan abang? I'm going to keep it for these 2 days. Sehingga adik selamat berlepas. Abang, itu handphone Anis. Dah telefon rumah ni abang sekat. Takkanlah handphone Anis tu pun abang nak kontrol? Saya tak mau dihubungi dunia luar gunakan telefon you. Terutama sekali Adam. Ya Allah, bilalah abang ni nak berubah? Abang sedar tak? Abang cuba pisahkan kita dengan anak kita sendiri. Stop it! Jangan sebut perkataan itu lagi. Tak dapat lah, Long. Tak dapat. Macam mana ni kau rumah tak dapat? Handphone dia tak dapat macam mana? Aisyah tak akan buat sesuatu dengan sengaja. Ni mesti bersebab. Kalau call semua nombor tak dapat, kenapa tak call nombor Mami atau Daddy Angah je? Angah takutlah. Yelah, dia orang mesti ada nombor telefon Angah kan? Tu senang je. Ryan ada telefon Aunty Anis. Biar I call, Hello. Hello. Assalamualaikum. Boleh saya cakap dengan Aunty Anis? Siapa ni? Saya Azura. Anak kawan dia. Peminat novel Kak Aisyah. Azura. Saya tak pernah dengar nama tu sebelum ni. Saya tinggal jauh, Uncle. Sebab itulah Uncle tak kenal. Dia tak ada, dia dah keluar. Bila agak-agak dia balik, Uncle? I've got no idea. Tak apalah macam tu. Terima kasih, Uncle. Assalamualaikum. Macam mana? Kak ni je tahu dan menyamar kot.
Kalau orang tak jawab telefon tu, maknanya orang tak sudi. Dia tak payahlah tergehgeh. Bu, masalah kita dah selesai dah, Bu. Apa salahnya kalau ibu cuba maafkan Aisyah? Sampai bila nak berdendam ni? Kalau belum kahwin dah berani nak menipu, apalagi kau dah kahwin? Alun nak ke satu kampung ni, tahu yang perempuan kononnya buah hati Along tu penipu besar. Bu, berat sangat tuduhan ibu tu, Bu. Kalau ia pun tak payahlah nak sampai pandang rendah dengan Aisyah tu. Terpulanglah Kak Along kalau Along masih nak menangkan perempuan tu. Tapi bagi ibu, sampai bila pun ibu takkan suka dia. Kenapa duduk seorang kat luar ni, sayang? Anak dara tak elok berembun malam-malam. Hati adik ni dah lama dah berembun. Dah tak boleh rasa apa-apa pun. Mami tahu. Daddy dah bunuh perasaan adik. Mami pun sedih. Sebab Daddy nak pisahkan adik dengan Mami. Tapi adik dah tak mampu nak menentang kehendak Daddy ni. Mana perginya anak Mami yang tegas dulu. Mami tak bermaksud nak adik menentang kehendak Daddy. Tapi Mami rindukan pendirian adik. Kadang-kadang lebih baik untuk kita menurut Mami. Bukan sebab kita lemah, tapi sebab kita nak menegakkan kebenaran. Esok adik dah berangkat. Nanti Mami tolong adik kemas barang-barang adik ya. Cuma satu je yang adik inginkan. Sebelum adik pergi, adik teringin sangat nak jumpa abang. Nak jumpa Adam. Tapi Daddy tu... Adik sabar. Kita sama-sama doa. Mudah-mudahan satu hari nanti semuanya akan terlerai juga. Jadi ke besok kamu nak kenduri daripada Isyak ni? Jadi Kak Tun. Seronok pula rasanya. Sebabnya kali terakhir buat kenduri kat rumah ni, masa buat talim untuk Abang Zahari dulu. Dah kenapa pula ni nak? Anak-anak kamu semua dah balik dah. Yang kamu nak sedih lagi ni kenapa? Adam tu Kak Tun. Kenapa pula dengan dia? Nampak gaya je. Dia tak boleh lupakan perempuan tu. Benda dah lepas nak. Ke kamu yang masih berdendam lagi dengan dia? Nak dia kalau boleh Kak Tun. Nak carikan jodoh yang baik untuk Adam. Bukan macam perempuan tu. Apa yang dia buat tu melampau Kak Tun. Tak adil lah kalau kamu nak salahkan dia seorang. Salah dia tu cuma satu. Nak sangat jaga hati kamu tu. Salah tu tetap salah. Sampai kiamat pun dosa takkan terlepas. Mata tertutup dan jiwa lesu saat kau genggam tanganku, hancur hatimu. Maafkan aku, terbuang cintamu saat kau yakinnya rasa kabur bayangku. Hakikat yang benar tenggelam, buta indah pendinding jalan. Meski ku hadiahkan kau pedih, namun engkau teguh menunggu lamunanmu menjadi nyata. Kau
bangkit semula. Seakan telah sempurna. Hakikatnya ku cinta. Jadi tepuk dada, tanya apa yang dia nak. Watch your words when you're talking to me, young man. Anak, pungut. Bu, Aisyah tu kekasih Alung, Bu. Alung takkan kahwin siapa-siapa dah. Dia seorang. Aku umpama lilin terus terhangat menerangi segenap jiwamu. Walaupun ku terbakar, namun tetap setia di sampingmu seumur hidupku. Jangan kau ragui nafas cinta ini untukmu. Aku bisa